Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to The Wanisha Family. Okay, so hari ni kita ada satu video yang penting, menarik. Okay, iaitu kita nak kira tabung. Okay, ni adalah tabung Alisha tahun lepas 2025. Tabung spritzer. Kita letak dalam tabung ni supaya kita tak boleh nak keluarkan duit. Sebab tak muat tangan dalam ni. Tak muat tangan dalam ni. Macam tahun 2024 kita buat macam ni juga. Alisha dapat kumpul berapa? 900 lebih kot. Dalam 900 lebih lah. So jom kita tengok tahun 2025 ni berapa yang Alisha dapat kumpul. So sebelum tu yang baru yang belum lagi subscribe kita punya channel, jangan lupa like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, so jom kita mulakan misi kita. Tak boleh keluar macam tu. Kita kena Sabar. Tengok. Nak ambil macam ni pun tak boleh. Kalau macam ni pun tak boleh. Tak keluar. nampak. So kalau korang beli air yang macam ni, gunakan je. Recycle je. Tak payah beli tabung yang mahal tu. Okay, ni lagi function. Kita tak boleh nak ambil pun duit dia. Okay, so kita akan potong ni dan kita akan keluarkan dulu semua duit yang ada dalam ni. Okay guys. Hati-hati ya guys. Plastik ni adalah tajam bila dah dipotong. Okay, so kita keluarkan duit ni. Jangan bahaya. Okay, make sure korang jangan pegang ni tau. Ni plastik ni bahaya. Tajam. Okay, 1, 2, 3. Tapi dalamnya ada sen juga ya guys. Tada, tengok betapa banyak duit. Sekarang dah kosong. Okay, dah kosong. So yang ni kita boleh buang sebab kita dah potong bahaya. Guna untuk tahun depan. Tengok guys, duit lama. Okay, so misi kita sekarang kita akan asingkan dulu duit RM1, duit RM5, duit RM10 macam tu. Okay? Okay, so jom kita asingkan dulu. Asingkan RM5 dengan 10. Oh, yang RM1 banyak mami yang kena buat. Okay lah. Tak apalah, bila saya dah siap nanti saya buat lah. Buat. Korang rasa berapa korang? Kita buat ASMR ni. Adakah akan melebihi tahun lepas punya 900 lebih? Adakah akan melebihi 900 lebih tahun lepas ataupun kurang? Alisha rasa? Lebih. Tengok guys. Duit lama. Kira sekali. Okay lah. Oh ya. Asingkan dulu. Dah asingkan baru nanti kita Dah ketok. Dah tu kita hanya RM1. RM10 pun ada. sekarang ada RM50. Ada 100. Mana tadi yang hijau? Tengok guys, duit RM5 lama lagi. Hai guys, so ni RM5 yang sekarang saya jumpa. Saya nak buat RM10 pula. Kalau ada jumpa RM5, saya tambah kat dalam RM5 ni. Okay? Tengok guys. Ni macam duit baru tu. Kita suruh korang pula cari RM10. Ni dah jumpa. Cepat. Korang cari jumpa cepat lah. Saya bagi korang cari. Ada duit je. Nampak korang jumpa lagi. Yang korang jumpa lagi. Mana tu? Ada satu-satu.
sangat dah meja ni. So, dekat tu saya jumpa dekat tu saya jumpa meja RM10. So sekarang kita pergi kat RM1 pula, yang paling famous. Kira berapa? 100. Okey. So ni adalah RM100. Maybe tak kot, mungkin tak lebih 900. 100. Dan 8, 9, 100. Dah 100. So sekarang kita ada 400 lebih. Okay. Ikat. Kita kena ikat, barulah dia tak tercabut. Okay guys, so ni 100. So sekarang saya malah nak kira duit RM1. So kita kira sen jom. So guys, kita asingkan 5 sen dulu. Kita nampak kita letak. Kita asingkan macam tu. Tamatlah, sudah kita asingkan. Sekiranya macam mana? Kita kira 11 sen dulu guys. So kita kena So 100 ada 100, 200, 300, 400 dan ada RM20. So kita tulis dulu. Ada RM420. RM50 pula ada 2 je. Maksudnya berapa? 100. RM100. Jom kita kira sifir 5 korang. 5, Ha? 10, 15, 20, Ha? 25, Lagi? 30, Okay. 35, Lagi? 40, 45, 50, 55, 60. Okay, ada 60 Mesin kira macam mana? 5, 10 ke? 5, 10, 15, 20. Ada 20 sen. 12 sen. Okay. So kita dah RM10 ada berapa? Sekarang kita kira 10 sen pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 RM10. Ha. Ada 130. Kena tambah lagi satu untuk jadi RM1 tu. Ini 110. 10, 100. So, ini ini adalah RM1. So, RM2. RM2.40 untuk 10 sen. Lima. So ada RM6 60 sen. Okay. Sekarang 50 sen pula. RM10 dan RM50 sen.
banyak. Kalau aku banyak sen kaya aku. Okay, so kita dah kira dah dan kita dah tuliskan semuanya. So Alisha ambil kalkulator. Disebabkan aku kan dah masak sen. Okay. So dulu masa mami ambil tingkatan berapa baru guna kalkulator saintifik? Mak saya guna kalkulator saintifik tingkatan 4. Saya baru tingkatan 1 dah guna kalkulator saintifik. Kak Aci kan orang zaman Gen Z ni memang hey, kita dulu semua pakai otak lagi. Kita kira dulu RM1 tadi ada 420. Alisha 420. Ada RM5 tadi ada RM60. RM10 ada RM130. Okay, dan RM50 tadi ada RM100. Betul. Aku baik tak pernah jawab. Ini bukan jumlah ya. Ini yang duit ring 720. 10. 710. Yang ni bukan jumlah ya. Yang ni tak kira sen lagi. Okey, sen punya 20 sen 0.20. 710 tambah 0.20 tambah 2.40 tambah RM6.60 tambah RM10.50. 729 ringgit 7 sen. 70 sen. Okey, so Kurang sikit lah daripada tahun depan. Tahun lepas 900 lebih. Ya ke? Dan 700 lebih juga ke? Tapi mungkin 700 ke 800 ke agak-agak macam tu lah. Okey, tapi yang penting Alisha dah berjaya buat simpanan 720 juga. 729. So sangat bagus. Good job. Okay, so korang kita dah kira duit semuanya RM729. Alisha dapat buat simpanan untuk tahun lepas punya. Dan kepada adik-adik yang tengah tengok ni, walaupun mak ayah korang bagi duit banyak ke sikit ke, yang penting korang cuba amalkan buat simpanan. Sehari at least RM1, setahun korang boleh simpan RM300 lebih. Okay, so macam tu juga yang Mami ajar kat Alisha, walaupun Mami bagi extra tu, so Alisha tak pernah habiskan duit. Dia akan simpan sikit duit lah untuk nak masuk dalam tabung. So tahun ni kita akan mula tabung baru dan kita tengok nanti setahun berapa banyak Alisha boleh buat simpanan. Kita harap menaik lah Okay, sekali siapa yang belum lagi join kita punya channel, jangan lupa like, subscribe, share, komen dan tekan notification. okay, komen banyak-banyak. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Bye bye.